Kali ni aku nak share dekat hampa pok durian paling murah di Bali. Yang special dekat sini hampa boleh add on pulut. Tapi pulut ni mereka akan bagi free tau. Hampa beli je durian hampa RM20 apa akan dapat free pulut. Mana hampa nak cari apa? Dekat sini saja apa akan dapat. Kalau nak makan pulut durian tak sah lah kalau tak bubuh santan kan. Apa mereka punya santan pekat elok pula dengan pulut durian. Memang padu. Okey hampa, jom teman saya makan. Bismillah. Wih, kombinasi pulut santan dengan durian dia memang padu weh. Ni memang recommended lah untuk hampa. Hampa main dekat sini, hampa wajib try. Ni durian paling karan tahun ni. Dan dekat ni durian yang paling famous iaitu Telok Boya. Ni first time aku rasa durian Telok Boya. Bagi aku ni first time aku rasa durian yang nama Telok Boya ni rasa dia memang padu weh. Kalau hampa nak tahu padu tak padu, hampa wajib main sini try tau. Yang mana nak main, hampa boleh terus main kedai Pantai Viral Taman Kota Jaya Pulai hampa. Yang ni udang merah ataupun Telok Boya hampa. Ada buah ceni di 15 ataupun tembaga. Udang merah dengan kacang baju. InsyaAllah next trip kita mau masuk Tangkai Panjang. Nak duduk jauh, hampa boleh wave sahaja Empire Burger Baling terus sampai kedai kat Anis. Tengok kedai besar terbesar di Baling, kedai Pantai Viral. Kita buka daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam.